Dan baru-baru ni pun kami pergi ke satu Felda di Negeri Sembilan, di Gemas. Cantiknya sekolah rendah tu dia buat program sebenarnya untuk pelajar-pelajar dia, tapi dia jemput parents sekali. So parents duduk belakang, kita sebenarnya address anak-anak, tapi mereka parents pun mendengar. So bila akhir program tu, parents pun datang jumpa dengan Umi Ros. Dia pun bagi tahu yang terima kasih puan sebab mencerita benda ni, dan dia orang pun belajarlah sesuatu kan. So itu suasana yang saya kira baik lah, yang saya kira baik. Jadi jangan berputus asa, insyaAllah. Walaupun rasa macam ke mana kan, nanti parents ni akan melahirkan parents yang seterusnya, tapi insyaAllah kita yakin yang kita kena buat kerja tu kan. Kita kena berusaha dengan apa yang kita mampu, dan insyaAllah banyak pihak yang dalam ke arah benda ni juga kan. Dan sekarang ni kelebihan media sosial tu walaupun membawa kepada keburukan, tapi kebaikannya juga ada juga kan. Ibu bapa dia dah mula terdedah kepada sexual abuse, amang sexual, grooming. Benda-benda ni dah mula dibincangkan, dan parents pun ambil tahu kan. Dia tidak simply mudah-mudah je biarkan anak dia. Yelah, ada segmen masyarakat memang mungkin dia tak terdedah dan dia terlepas pandang, tapi ada segmen masyarakat yang insya-Allah mula ada kesedaran, mula tahu, mula ambil perhatian. Buku-buku pun ditulis oleh orang-orang. Dulu buku-buku tentang perkara ni mungkin daripada Dr. Halina, tapi sekarang ni dah ada banyak pihak lah cerita tentang macam mana nak bercakap kepada anak tentang sexuality, tentang menjaga maruah diri kan. So itulah maknanya, rasanya dalam perkara ni kita ada both side lah. Tidaklah semuanya macam jadi ini je kan, apa gelap je kan.